Assalamualaikum geng, hari kedua persiapan sebelum misi ride ke Eropah. Satu hari, satu masjid keliling Malaysia bersama GT Max. Let's go! Inilah rutin setiap pagi aku, packing dan packing. Nak make sure semua barang ada dan tak tertinggal. Hari kedua, Nawai kat belakang. Dia dah mula start ride dengan aku lah. Malah dengan Soeb, dia dengan aku hari ni. Untuk hari ni, kita orang terpaksa breakfast di Mamak sebab pagi-pagi tadi busy packing semua. Hari kedua, kita order roti kahwin lah dengan the ice. Hari ni berbelanja sikit. Kalau tak, kita orang nak saving, nak makan packet ready to eat je. Tapi hari ni bawa Nawai makan roti kahwin. Bila tak sempat nak prepare breakfast dengan packet ready to eat and Unifood, total makan hari ni RM13.60. Let's go to Masjid Sri Sendayan. Kebetulan budi aku dah habis. Eloklah tu untuk aku biasakan harga sebelum subsidi. Sebab kat luar nanti harga minyak semua mahal. Ni aku isi full total RM10.26. Untuk 2 hari ni total perbelanjaan aku RM35.15. Termasuklah isi minyak yang semalam RM11.29. On the way ke Sri Sendayan memang banyak roadblock. So sampai-sampai memang lega lah. Tak ada apa-apa pun berlaku. Masjid ketiga untuk hari kedua. Alhamdulillah sampai. Ya Allah, Masjid Karya Gadung Jaya. Welcome back. Kalau korang nak tahu, masjid ni aku pernah bermalam time aku solo kayu ke Pantai Primo. Bila datang balik untuk bersafir di sini, terasa throwback kejap lah. Okay geng, ada pembelian keripik 4 balang. So aku akan sedekahkan RM4 dalam balang ni lah. InsyaAllah dengan niat bermusafir, setiap pembelian RM1 aku akan sedekahkan di masjid-masjid aku tinggal. Bismillah. By the way geng, hari pertama bermusafir, Alhamdulillah jumpa Abang Zahil ni. Dia jumpa aku makan di apa nama kedai? Restoran Udang Galah Biru katanya. Macam biasa geng, di awal perjalanan aku risau tentang kos dan belanja. Tapi realitinya bila bermusafir ni, InsyaAllah ada orang baik-baik. Rezeki hari pertama bermusafir kan, abang-abang belanja makan weh. InsyaAllah. Daging masak merah. Merah. Ini dia punya udang galah dia. Udang galah goreng kunyit. Udang galah goreng kunyit. So yang special ni udang galah goreng kunyit. Kau tengok ni, besar. Aku makan dia punya. Bismillah. Sedap. Aku rasa memang tempat yang tepat lah aku makan udang galah ni. Goreng kunyit. Sedap gila. Kau kena datang.